Alright, Assalamualaikum guys. Saya Firdaus dari Bella Care. Jadi kepada korang yang mengikuti program Bella Care, sebelum ni kita dah banyak fokus untuk bantu pendengar-pendengar kecil dan banyak kisah yang telah kita kongsikan. Kita kongsi rezeki, kongsi pengalaman dan terima kasih juga kepada pihak yang bekerjasama seperti MSU dan juga Rosyamat. Pada musim Bella Care yang kedua ini, kita nak cuba untuk mendekati NGO atau persatuan yang memperjuangkan kebajikan seperti rumah orang tua, rumah anak yatim dan juga asnaf. Kita nak tengok perspektif kehidupan mereka. Dan mungkin ada kisah-kisah yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Dan mungkin anda yang tengah lihat ni pun ada kawan-kawan, ada ahli keluarga yang senasib dengan mereka. Jadi pada hari ini, episod yang pertama, kita berada di Bangi. Saya nak bawa korang pergi ke pusat jaga rumah Bakti Nur Ain. Ia merupakan rumah anak yatim. Kita nak tengok apa kisah dia orang. Okey, jom!